Baik, hari ni kita nak buat projek tukar water pump wajar ya. Okay, kita start dulu. Kita tengok simptom water pump rosak. Dia ada bunyi kasar. Kita start. Nampak? Dia bunyi dia kasar, macam bearing water pump tu dah rosak lah. Dia dengar. Air dia tak ada gerak. Ni water pump dia. Okey, sekarang kita buka lah. Saiz 10 mm. Okey, tu ya. Okey, kita jangan tanggalkan bel dulu. Sebab bel tu dia boleh tahan puli tu Dia senang buka lah. Okey, ni tu. Ada 4 biji 10 mm. Buka. Kecil lah. Nanti nak masuk tu alternatif kita tunggu kan. Okey, ni bunyi kasar tadi ya, nak. Dia pun goyang lah. Okey, air tak bocor. Kadang-kadang air bocor kat sini. Ini jenis tak bocor. Bawah dia ni ada skru. Ini dia yang baru ni. Dia ada 6 skru. Ini gasket dia. Ni yang kita buka ni. Okey, seterusnya kita buka ini tensioner alternator. Alternator ni ini pun kita buka ni. Tu ni. Okey, kita cabut tu spana 12 mm. Ni saya dah longgar lah. Okey. Okey. Kita dah buka dia ni puli. Crankshaft puli ni. Kita dah buka saiz 19 mm. Okey. Kita buka cover ni. Cover timing belt dekat bawah ni. Alright, okey. Nampak ya, dia ada 1, 2, 3. Belah sini 4. Skru pendek ni. Di kedudukan ni lah. Kita ikut celah timing belt. Ni boleh tanggal, kita boleh cabut ni. Okey, kita boleh cabut. Okey, timing belt tu kita tak buka dia pun dah bocor sikit bawah tu. Okey. Kita gosok lah dia punya gasket lama. Macam tu. Dia punya ada macam paku tu. Pergi kat sana. Okey, kita tengok daripada atas. Sini ada tanda tombol dia ni, tembak dekat sini. Kita nampak air tu.
Dan sini ada tanda macam lurah lah. Ini ada tanda lurah. Dia pergi dekat sini lah. Ni pin ni sengit sikit. Okey, kita kena buka timing bell jugalah sebab dia punya tapak ni kotor. Kita nak cuci ni payah lah. Kena buka timing bell juga. Kita ikat balik lah supaya spring tu dia tak menendang balik. Okey, kita cabut besi ni ya. Pastikan dia tak luka. Jadi kita boleh tarik dan keluarkan. Supaya kita dapat cuci dia punya tapak dia lah. Sekarang kita cuci tapak ni rata. Buang dia punya gasket lama tu. Rekod kan? Rekod kan? Dah cukup. Nampak? Okey. Kita sudah pasang tu. Kita dah ikat 6 skru tu. Alright. Okey, kena isi air dulu. Isi air penuh. Dan kita tengok sini. Ada bocor ke tidak? Kita pastikan tak ada bocor lah. Bila tak ada bocor, bolehlah kita pasang balik semua cover-cover ni. Okay. Kita dah start kereta ni hidup lah. Dia punya beza bunyi tu dah okey lah. Okey, itu saja dapat saya kongsikan. Bye-bye, terima kasih. Jadi punca bunyi kasar adalah bearing ya. Bearing water pump bearing tu. Dan